Dah. Siap dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul hakim. Allahumma adkhilna fi awliyaika wa ahbabika wa jundika wa 'ibadika al-muqarrabin. لا تكلنا إلى ضعفنا وعجزنا وسيئاتنا وأهوائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا باتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمته الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat sama-sama untuk berkuliah secara online, untuk sama-sama kita membaca satu kitab yang penuh berkat, iaitu kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang merupakan salah seorang daripada ulama yang hidup pada kurun yang ke-7 Hijrah, yang lahir pada tahun 631 dan wafat pada 676. Bermakna usia Imam Nawawi ini 45 tahun sahaja. Walaupun usianya singkat, tetapi penuh dengan keberkatan, kerana sebanyak usianya yang singkat itu dipenuhi dengan mujahadah menuntut ilmu dan juga beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karya-karya tulisan Imam Nawawi yang sampai kepada kita, sama ada yang sampai kepada kita ataupun yang tidak sampai kepada kita, semuanya dibaca dan dijadikan rujukan oleh umat Islam seluruh dunia. Itu menunjukkan min alamatul qabul, di antara tanda-tanda penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap juhud dan juga usaha yang telah dilakukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Kitab yang telah dikarang ratusan tahun terdahulu tetapi masih lagi dibaca sehingga ke hari ini, menunjukkan betapa Allah Ta'ala menerima segala amalan yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan juga begitulah keadaan kepada seluruh ulama yang telah berjasa dan berkhidmat kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu daripada kitab yang Imam Nawawi tulis iaitulah kitab Al-Azkar, ia kitab yang menghimpunkan zikir-zikir serta doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW, juga yang diamalkan oleh para sahabat dan juga daripada kalangan salafun salih, dihimpunkan di dalam satu kitab yang namanya Al-Azkar, atau nama penuhnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Da'awati wal Azkar Mustahabbati fil Laili wan Nahar, yang lebih kita kenal dengan nama Al-Azkar. Dan kitab Al-Azkar ni betapa berkatnya kitab ini sehingga disebut oleh para ulama, dikatakan bi'id dar washtaril azkar, juallah rumah dan belilah al-azkar. Ini kalau kita tidak ada duit untuk beli kitab al-azkar, melainkan tidak ada harta yang kita ada, melainkan rumah. Kita nak beli kitab al-azkar, tapi kita tidak ada harta yang kita boleh beli kitab ni, melainkan rumah yang kita miliki, maka siapa peringkat kata ulama, juallah rumah supaya kita dapat duit untuk beli kitab al-azkar. Dan betapa berkatnya kitab Al-Azkar ni juga disebut oleh para ulama, laisa yadhkur man lam yaqra'il azkar, tidak dikira berzikir siapa yang tidak pernah membaca kitab Al-Azkar. Tidak dikira berzikir bagi orang yang tidak pernah membaca kitab Al-Azkar. Begitu juga sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafidh Al-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, dia kata fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillah wa idmanin nazari fi sahihain wa riyadin nawawi wa adhkarihi tuflihu wa tunjih. Hendaklah
wahai saudaraku, hendaklah kamu mentadabbur kitab Allah Ta'ala dan sentiasa melihat, membaca kitab As-Sahihain, iaitu Bukhari dan Muslim, dan juga Riyadhus Salihin dan juga Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ini kata Al-Hafiz Al-Zahabi. Dia kata, wahai saudaraku, hendaklah engkau mentadabburi kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sentiasa membaca dua kitab sahih, iaitu Bukhari dan Muslim, dan membaca kitab Riyadhus Salihin dan juga Al-Adhkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuflihu wa tunjih, maka niscaya kamu akan berjaya di dunia dan akhirat. Ini di antara kompilasi makulat ataupun perkataan-perkataan ulama yang menyebut tentang pujian terhadap kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan baca daripada awal lah. Mungkin 2 ataupun 3 kuliah yang lepas kita ambil satu bab saja, iaitu bab salat, tapi bila kita baca-baca tengok terlalu ringkas. Jadi saya ingat mula daripada hari ini kita akan baca daripada mula kitab Al-Adhkar, dan kita akan baca daripada muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi sendiri. Dan pada permulaan bab ni juga Imam Nawawi telah menjelaskan beberapa sub-sub topik yang perlu untuk kita tahu sebelum kita beramal. Daripada adab, daripada segi hukum-hukum, kaedah beramal, daripada segi tasawuf. Tidak hanya berzikir, tapi di sana ada kaifiat, ada cara, ada adab, ada hukum sebelum kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik. Jadi kita mula daripada bab muqaddimah. Daripada muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu jadi orang yang kufur. Qala Syekhul Faqih Al-Imam Al-Hafiz Al-Alim Al-Alamah Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Hizam Al-Hizami An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nama Imam Nawawi namanya adalah Yahya ibn Sharaf. Yahya ibn Sharaf. Kunyahnya diberi dengan gelaran Abu Zakaria, dan laqabnya diberi dengan nama Muhyiddin, iaitu orang yang menghidupkan agama. Dan dinisbahkan kepada kampungnya di Nawa, maka jadilah namanya disebut sebagai An-Nawawi. Ada 2 cara sebutan, sama ada dengan dipendekkan An-Nawawi ataupun dipanjangkan, dibubuh alif selepas waw yang pertama, iaitu An-Nawawi. Tapi kata Ibn Attar, salah seorang daripada anak murid kanan Imam Nawawi, dia kata aku telah tengok dalam makhtutat tulisan Imam Nawawi, Imam Nawawi menulis An-Nawawi dengan tidak ada alif, jadi sebutannya An-Nawawi. Dan Al-Imam Nawawi ini, Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, dia bermazhab Syafi'i, dan disebut sebagai Syaikhan. Syaikhan iaitulah istilah dalam mazhab Syafi'i yang merujuk kepada 2 orang ulama, iaitu Al-Imam Rafi'i dan juga Al-Imam Nawawi. Di mana 2 orang ulama ini, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, dikira sebagai syaikhan yang mana mereka tugas mereka ataupun khidmat mereka menapis pandangan-pandangan yang ada di sisi ulama Syafi'iyah daripada kalangan ashabul wujuh dan sebagainya. Mereka menapis pandangan-pandangan di kalangan ulama Syafi'iyah dan memilih pandangan yang muktamad di dalam mazhab. Dan disebut sekiranya berlaku khilaf di antara Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, maka didahulukan pandangan Al-Imam Nawawi. Maknanya nak cerita besar lah jasa Imam Nawawi ini di dalam bidang fiqh mazhab Syafi'i. Baik. Qala al-musannifu Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Al-Imam Al-Hafiz Al-Alim Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf
Ibni Murri, Ibni Hasan, Ibni Husain, Ibni Muhammad, Ibni Hizam Al-Hizami An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang Maha Esa lagi Al-Qahar. Al-Qahar ni maksudnya iaitulah Al-Ghalibul ladzi la yahuddu ghalabatahu syai'. Iaitulah orang yang menguasai, yang menang, yang tidak ada sesiapa pun boleh lawan dia balik. Itu maksud Al-Qahar. Maksudnya Allah Ta'ala yang maha menguasai, maha mengatasi segala-galanya, tak ada siapa boleh lawan Allah Ta'ala. Alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang esa, lagi maha menguasai segala-galanya. Al-Azizil Ghaffar, yang maha mulia, gagah perkasa, lagi maha mengampunkan. Muqaddiril aqdar, yang menentukan qadar-qadar. Maknanya Allah Ta'ala ni bila menciptakan makhluk, Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan objek makhluk, tetapi Allah Ta'ala juga meletakkan qadar-qadarnya. Alladhi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala yang ciptakan makhluk dan Allah Ta'ala letakkan saiznya, besar, kecil, panjang, pendek, panas, sejuk, jarak, jauh, dekat dan sebagainya. Itu muqaddiril aqdar. Musarrifil umur, yang mengurus segala perkara-perkara, urusan-urusan. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang mukawwir, iaitulah yang membalut malam ke atas siang. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yukawwirul laili 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail, yang membalut malam ke atas siang dan yang membalut siang ke atas malam. Dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa bumi itu tidak flat, bumi itu tidak rata, tapi bumi itu adalah bulat. Sebab malam dan siang itu saling membalut, seperti disebut oleh para ulama qurul imamah, seperti balutan serban di atas kepala. Jadi bumi itu bulat. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang membaluti malam ke atas siang. Tabsiratan li ulil qulubi wal absar, sebagai membuka mata bagi orang yang ada hati dan juga absar, penglihatan. Penglihatan ni bukan sekadar makna penglihatan mata, tapi penglihatan mata hati yang boleh mencelikkan, yang boleh memberi kesedaran. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu, yang membangkitkan, yang menyedarkan daripada kalangan makhluk-makhluknya siapa yang ia telah pilih. Fa adkhalahu fi jumlatil akhyar, lalu ia masukkannya di dalam kumpulan orang yang baik-baik. Wa waffaqa man ishtabahu min 'abidihi faja'alahu minal muqarrabin al-abrar, dan memberi taufik, dan yang telah memberi taufik, dan Allah Ta'ala yang telah memberi taufik siapa yang ia lorongkannya daripada kalangan hamba-hambanya, maka faja'alahu minal muqarrabin al-abrar, maka menjadilah ia daripada kalangan orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hampir lagi baik, orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi melakukan kebaikan yang tersangat baik. Wa bassara man ahabbahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar, dan yang membuka mata siapa yang ia kasihinya, lalu menjadikan mereka itu zuhud di negeri ini, di alam dunia ini. Maknanya ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala lorongkannya kepada jalan kebaikan, sehingga menjadikan mereka itu orang yang zuhud di atas dunia. Zuhud ni dia adalah kalau ikutkan istilah dia lebih rendah daripada wara'. Wara' ni dia menjauhkan diri daripada yang haram dan tidak terlibat dengan benda-benda yang syubhat. Adapun yang halal, dia hanya mengambil perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal yang dibolehkan saja. Adapun orang yang zuhud, mereka menolak segala perkara yang haram, menolak segala syubhat, dan termasuklah mereka menolak segala benda yang mubah dan juga halal, melainkan sedikit sahaja daripadanya, sekadar untuk meneruskan hidup dan supaya dapat menunaikan hak tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati tidak terpaut kepada dunia. Itu orang yang zuhud. Fazahadahum fi hadhihi ad-dar, lalu menjadikan mereka itu zuhud di dalam negeri ini, di atas dunia maksudnya. Fashtahadu fi mardatihi wa ta'ahhubi lidaril qarar, lalu mereka itu oleh sebab Allah Ta'ala dah buka mata hati mereka,
dah tunjukkan kepada mereka hakikat kebenaran, dah menjadikan mereka zuhud di atas dunia ini, maka fashtahadu fi mardati, maka mereka pun berusaha di dalam mencari keredaannya, wa ta'ahhubi lidaril qarar, serta mempersiapkan diri bagi negeri yang kekal abadi, iaitu hari akhirat. Washtinabi ma yuskhituhu wal hadri min azabin nar, dan menjauhkan diri daripada apa yang dimurkainya, dan berhati-hati daripada azab api neraka. Wa akhadhu anfusahum bil jiddi fi ta'atihi wa mulazamati dhikrihi bil ashyi wal abkar. Bil ashyi wal abkar. Dan yang menjadikan diri mereka itu bersungguh di dalam melakukan ketaatan kepadanya dan melazimi zikir-zikirnya, melazimi zikrullah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Wa 'inda taghayuril ahwali wa jami'i ana'il laili wan nahar, dan ketika berubahnya keadaan mereka, berubah keadaan maknanya daripada tidur kepada jaga, daripada jaga kepada tidur, musafir dalam keadaan mukim, dalam keadaan makan, dalam keadaan minum, dalam buat kerja dan sebagainya. Itu inda taghayurul ahwal, ketika berubahnya keadaan mereka, wa jami'ana ilaili wan nahar, dan pada setiap waktu, detik malam dan siang, fastanarat qulubuhum bilawami'il anwar, maka bercahayalah hati-hati mereka dengan sinaran cahaya Allah, cahaya pedoman, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya hidayah, kesan daripada mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih, dan aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi kepujian di atas segala nikmat-nikmatnya, wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih, dan aku memohon limpahan tambahan nikmat daripada kurniaannya dan juga daripada kemurahan kemuliaannya. Wa ashhadu an la ilaha illallahul azim, dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah selain Allah yang Maha Agung. Al-wahidul ahadus samad, al-wahidus samadul azizul hakim, yang Maha Esa lagi sebagai tempat bergantung, yang Maha Mulia lagi gagah perkasa dan Maha Bijaksana. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh, dan merupakan safiyu, maknanya safiyu maknanya orang yang ikhlas, maknanya orang yang betul-betul bersih, orangnya yang bersih, hal itulah. Wa habibuhu wa khaliluh, kekasihnya dan juga teman rapat. Afdalul makhluqin, seafdal makhluk. Wa akramus sabiqin wal lahiqin, semulia-mulia orang terdahulu dan terkemudian. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin, selawat dan salam Allah Ta'ala ke atasnya dan ke atas seluruh nabi-nabi, wa ali kullin wa sairis salihin, dan kepada seluruh ahli keluarganya dan seluruh orang-orang yang salih. Amma ba'du, adapun setelah daripada itu, faqad qala Allahul azimul azizul hakim, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha gagah perkasa, Allah yang maha agung lagi maha gagah perkasa dan bijaksana telah pun berfirman, fadhkuruni azkurkum, maka hendaklah kalian ingat akan aku, maka niscaya aku akan ingat pada kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan semata-mata untuk beribadat kepadaku. Jadi ini dua ayat yang Al-Imam Nawawi jadikan ia sebagai muqaddimah, iaitulah ayat yang menggesa ataupun menganjurkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itulah yang menjadi kunci
kepada maknanya ingat Allah Ta'ala kepada kita. Dan yang kedua, Imam Nawawi nak ingatkan kita bahawa hidup kita atas dunia ni semata-mata adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ulima bihadha, maka diketahui daripada ini, maknanya daripada ayat ini, anna min afdali halil abdi, bahawa di antara seafdal-afdal keadaan hamba itu, iaitulah halu zikrihi rabbal alamin, iaitulah keadaan ia ingat kepada Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir alam semesta. Wastighaluhu bil adhkari waridati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, dan menyibukkan menyibukkan dirinya dengan berzikir, dengan zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala rasul-rasul. Waqad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum, bahawa para ulama radhiyallahu anhum telah pun menulis fi amali yaumi wa lailah, dalam perkara amalan sehari semalam, wa da'awati wal adhkar, doa-doa dan zikir-zikir, kutuban kathirah, di dalam kitab-kitab yang banyak, ma'lumatan 'indal 'arifin, yang diketahui daripada kalangan orang-orang yang mengetahuinya, al-'arifin. Baik. Baik. Baik, waqad sannafa al-ulama'u radhiyallahu anhum. Waqad sannafa al-ulama'u radhiyallahu anhum وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة. Para ulama radhiyallahu anhum telah pun mengarang di dalam amalan sehari semalam dan juga doa-doa serta zikir-zikir, kutuban kathirah, di dalam kitab-kitab yang cukup banyak. Ma'lumatan 'indal 'arifin, yang diketahui di kalangan orang yang mengetahuinya. Walakinnaha mutawwalatun bil asanidi wat takrir, akan tetapi kitab-kitab yang banyak itu menjadi panjang dengan sebab sanad-sanad dan juga berulang-ulang, dengan sanad yang panjang-panjang dan juga dengan berulang-ulangnya hadis. Sebab hadis tu kadang-kadang ialah hadis tu satu, tapi kadang-kadang ada beberapa faedah yang kita boleh faham, kita boleh ambil daripadanya. Maka ulama dia akan mengulang-ulang hadis tu pada bab-bab yang lain. Jadi hadis yang sama kadang-kadang diulang pada bab-bab yang lain, tambah pula dengan sanad yang panjang lebar, menyebabkan orang pun jadi bosan nak baca. Fadha'ufat anha himamut talibin, maka menjadikan lemah semangat orang yang mencarinya, penuntut ilmu ataupun orang yang mencari zikir-zikir tu, dia jadi lemah semangatlah, sebab sanadnya panjang dan hadisnya pun berulang-ulang. Faqasadtu tashila dhalika ala raghibin, maka aku pun berniat berniat untuk tashila dhalika ala raghibin, iaitulah memudahkan perkara tersebut di atas orang yang berminat dengannya. Fasyara'tu fi jam'i hadzal kitab, maka aku pun mula menulis di dalam kitab ini mukhtasaran, secara ringkasan, maqasida ma dzakartu, maksud-maksud, tujuan-tujuan yang telah aku nyatakan tadi,
taqriban lil mu'tanin, sebagai mendekatkan, sebagai menghampirkan, ataupun kita kata memberi minat, menghampirkan, lebih mesra kata kita. Yang lebih mesra kepada orang yang ambil berat tentang amalan-amalan zikir. Wa ahdiful asanida fi mu'zamihi, dan aku membuang sanad-sanadnya, kebanyakan sanad-sanadnya, lima dzakartuhu min itharil ikhtisar, sebagaimana yang telah aku nyatakan tadi, daripada mengutamakan ringkasan. Walikaunihi mawdu'an lil muta'abbidin, dan supaya dia menjadi tempat kitab rujukan bagi orang-orang yang nak beribadat. Walaisu ila ma'rifatil isnadil mutatalli'in, dan dan bukanlah mereka itu daripada kalangan orang yang nak mengetahui tentang sanad-sanadnya. Bal yakrahunahu wa in qasra illa al-aqallin. Bal yakrahunahu wa in qasra illa al-aqallin. Bahkan mereka tidak menyukainya walaupun sanad-sanadnya pendek, melainkan sedikit saja daripada kalangan manusia. Wali'anna al-maqsuda bihi ma'rifatul adhkari wal 'amalu bih, dan bahawa maksud daripada penulisan kitab ini adalah untuk mengetahui zikir-zikir dan cara beramal dengannya. Wa idahu madhanniha lil mustarsyidin, dan menjelaskan madhanniha. Madhanni maksudnya maraji', maksudnya menyatakan maknanya di manakah nak dibaca zikir-zikir tersebut, waktu bilakah nak dibaca zikir-zikir tersebut. Jadi sebagai panduan kepada orang yang nak cari rujukan lil mustarsyidin, bagi orang yang mencari bimbingan dalam masalah itu. Jadi Imam Nawawi dekat sini disebut dalam kitab Al-Adhkar ini jelas, dia membuang sanad-sanad, maknanya dia tidak nyatakan sanad-sanadnya, dan hadis ni pun tidak berulang-ulang. Yang lebih ditekankan adalah tentang zikir, straight to the point, zikir apa yang nak diamalkan, dan diletak pada bab-bab yang sesuai dengan zikir yang nak dibaca. Maknanya contoh kalau kalau dibaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu nak dibaca masa bila? Dibaca masa duduk antara dua sujud. Maka Imam Nawawi letakkan zikir itu dibaca, diletakkan di bawah bab duduk antara zikir ketika duduk antara dua sujud. Contohnya apa lagi? Contohnya zikir doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Aku memohon kepada Tuhan yang Maha Agung, Tuhan Allah Ta'ala yang Maha Agung, Tuhan yang mentadbir arasy yang mulia, yang agung, mohon pada Allah Ta'ala supaya menyembuhkanmu. Itu zikir itu nak dibaca masa bila? Zikir itu termasuk daripada doa yang dibaca apabila kita ziarah orang sakit. Maka Imam Nawawi letak di bawah bab itu. Itu maksud dia. Wa idahu madhanniha lil mustarsyidin, dan menjelaskan tempatnya, bagi orang yang mencari bimbingan, yang mencari panduan dalam bab itu. Wa adhkuru insya-Allah taala, dan aku akan menyebutkan insya-Allah taala badalan minal asanidi ma huwa ahamu minha mimma yukhallu bihi ghaliban, dan insya-Allah aku akan menyebutkan ganti kepada sanad-sanad itu tadi apa yang lebih penting daripadanya, yang banyak disenyapkan, yang banyak maknanya tidak disebut, biasanya tidak disebut. Wa huwa bayanu sahihil ahadithi wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha, iaitulah menjelaskan hadis yang sahih, sama ada hadis itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, ataupun hadis yang munkar. Sebab kita kena tahu Imam Nawawi ni dia hidup pada kurun yang ke-7 Hijrah. Berbeza macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni mungkin kita dah jumpa banyak kitab-kitab yang melakukan takhrij terhadap hadis. Tapi zaman Imam Nawawi ni masih lagi banyak kitab-kitab dalam bentuk manuskrip dan sebagainya. Yang ada pun sikit sajalah. Yang ada pun macam Sahih Bukhari dan sebagainya. Tapi masih lagi ada banyak kitab-kitab lain yang tidak dilakukan takhrij di zaman Imam Nawawi, yang tidak dinyatakan serta hadisnya. Maka Imam Nawawi sebut jadi benda yang banyak tak disebut
di zaman itu, iaitulah tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan sebagainya. Jadi di sini Imam Nawawi dia akan sebut secara spesifik adakah hadis ini sahih, hasan dan sebagainya. Fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'rifatihi jami'un nasi illa an-nadira minal muhaddithin. Maka sesungguhnya ia daripada perkara yang diperlukan kepada mengetahuinya oleh semua manusia, melainkan sedikit daripada kalangan ahli-ahli hadis. Maknanya inilah yang sangat diperlukan. Maknanya setiap hadis itulah yang lebih sangat diperlukan oleh semua orang, melainkan di kalangan ulama hadis. Ulama hadis sebab dia yang mengkaji. Jadi dia tak perlulah nak tahu dia yang cari benda tu. Wa hadha ahammu ma yajibul i'tina'u bih, dan inilah yang lebih penting, apa yang wajib untuk diambil berat dengannya. Wa ma yuhaqqiquhu talibu min jihatil huffadhi al-mutqinin, dan apa yang dapat dipastikannya oleh penuntut ilmu daripada sudut huffaz, orang-orang yang nak menghafaz dengan lebih baik lagi, huffaz al-mutqinin. Maknanya kalau ini lebih penting mengetahui, maknanya kalau dia tahu hadis itu sahih, maka dia saya dia akan hafaz dan dia akan iltizam dengannya. Itu maksud dia. Wal immatil hudzaqil mu'tamadin, dan para imam-imam yang cerdik yang menjadi sandaran. Baik. Wa adammu ilaihi insya'Allahul karim, dan saya selitkan kepadanya juga di dalam kitab ini insya-Allah jumalan minan nafaisi min ilmi hadis, sejumlah daripada ilmu-ilmu hadis yang sangat berharga, wa daqaiqil fiqhi, dan juga perincian-perincian fiqh, wa muhimmatil qawaid, dan juga kaedah-kaedah yang penting, maknanya daripada adab dan sebagainya lah, wa riyadatin nufus, dan juga latihan-latihan jiwa, wal adabil lati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin, dan juga adab yang ditekankan, yang sangat ditekankan untuk mengetahuinya ke atas as-salik, orang yang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adhkuru jami'a ma adhkuruhu muwaddihan bihaitsu yashulu fahmuhu 'ala al-'awwam wal mutafaqqihin, dan aku menyatakan ke semua apa yang aku nyatakan tadi, muwaddihan bihaitsu yashulu fahmuhu 'ala al-'awwam wal mutafaqqihin, dan aku menyebut semuanya itu sebagai penjelasan. Maknanya Imam Nawawi akan jelaskan semua sekali masalah tu tadilah, daripada adab, daripada masalah fiqh dan sebagainya, dari masalah ilmu hadis, yang bagi memudahkan kefahamannya ke atas orang awam dan juga orang yang nak belajar. Waqad rawayna fi sahih Muslim, dan kami telah riwayatkan. Tak zoom. Waqad rawayna fi sahih Muslim rahimahullah, dan kami telah riwayatkan di dalam sahih Muslim rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, sabdanya, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala siapa yang mengikutnya. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangkan
sedikit pun daripada pahala mereka. Maknanya ni Imam Nawawi nyatakan hadis ni sebagai pedoman kepada dirinya dan kepada orang lain. Maknanya maksud daripada tujuan penulisan kitab ini supaya Imam Nawawi pun dapat pahala sebagaimana orang yang beramal setelah membaca kitab ini dengan mengharapkan pahala yang berterusan. Fa'aradtu musa'adata ahli al-khairi bitashili tariqihi wal isyarati ilaih. Maka aku nak membantu ahlul khair, orang-orang yang baik, bitashili tariqihi, untuk memudahkan jalannya, wal isyarati ilaih, serta menunjukkan kepadanya, wa idahi sulukihi wa dilalati alaih, serta menunjukkan jalan-jalannya, wa dilalati alaih, serta menjelaskan jalannya dan menunjukkan ke atasnya jalan dengan cara beramal dengan zikir ni. Wa adhkuru fi awwalil kitabi fusulan muhimmah, dan saya akan nyatakan pada awal kitab sub topik yang sangat penting, yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab, yang diperlukan kepadanya oleh pemilik kitab ini, wa ghairuhu minal mu'tanin, dan selainnya daripada orang yang ambil berat dalam masalah zikir. Wa idza kana fi sahabati man laysa mashhuran 'inda man la ya'tani bil ilmi nabbahtu alayh faqultu rawayna an fulanin ashabi li'alla yashukka fi suhbatih. Dan sekiranya ada di kalangan sahabat yang tidak terkenal di sisi orang yang mengambil berat tentang ilmu, maknanya di kalangan orang awam. Mungkin daripada kalangan orang yang belajar, daripada ahli hadis mungkinlah kenal. Tapi di kalangan orang awam, ada di kalangan sahabat-sahabat yang kita mungkin tak kenal siapa dia ni, yang disebut di dalam hadis. Maka Imam Nawawi nabbahtu alaih, maka aku akan ingatkan, aku akan sebutkan tentangnya. Faqultu, dan aku sebut, rawaina an fulanin ashabi, kami riwayatkan daripada si fulan yang merupakan seorang sahabat Nabi, li'alla yashukka fi suhbatih, supaya tidak ada syak tentang statusnya sebagai seorang sahabat. Wa aqtasiru fi hadzal kitab 'ala al-ahadits allati fil kutubil masyhurah, dan aku ringkaskan di dalam kitab ini daripada hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab yang masyhur, allati hiya usulul Islam, yang menjadi kitab rujukan dasar di dalam Islam, wa hiya khamsah, iaitu 5, Sahihul Bukhari wa Sahihu Muslim wa Sunanu Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Iaitu 5 kitab ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan juga Sunan An-Nasa'i. Waqad arwi yasiran minal kutubil masyhurah wa ghairiha, dan aku juga kadang-kala aku riwayatkan sedikit daripada sebahagian daripada kitab-kitab masyhur dan selainnya. Contohnya dalam kitab ni juga, selain daripada 5 kitab yang asasi ini, Imam Nawawi banyak menukilkan zikir-zikir daripada kitab Ibn Sunni, daripada kitab Ibn Sunni, Amalul Yaumi wal Lailah, dan termasuklah juga kitab An-Nasa'i yang satu lagi, contohnya seperti kitab Amalul Yaumi wal Lailah juga. Jadi Imam Nawawi kadang-kadang dan pada kebanyakan tempat sebenarnya juga menukilkan daripada kitab Ibn Sunni, selain daripada 5 kitab yang asas ni tadi. Wa ammal ajza' wal masanid, adapun pada juzuk ajza' dan juga masanid. Kalau musnad maksudnya kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat daripada semua sahabat-sahabat, ala tertib, berdasarkan tertib ataupun ikut susunan lah. Maknanya semua sekali. Al-Masanid maksudnya kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang menghimpunkan riwayat daripada keseluruhan sahabat. Daripada keseluruhan sahabat yang meriwayatkan hadis. Macam Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Musili dan sebagainya. Dan Al-Jza' ni maksudnya yang lebih ringkas daripada sanad. Maknanya mungkin
kitab tu dia menghuraikan satu hadis daripada sanad tertentu saja, ataupun yang meriwayatkan satu sanad saja daripada seorang sahabat. Kitab contoh riwayat Abdullah ibn Mas'ud, maknanya kitab tu hanya menghimpunkan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud saja. Contoh, itu dipanggil ajza'. Baik. Wa ammal ajza' wal masanid, adapun ajza' dan juga masanid, falastu anqulu minha syai'an illa fi nadirin minal mawatin, maka tidaklah aku menukilkan daripadanya sesuatu pun melainkan kadang-kadang saja, kadang-kadang pada beberapa tempat. Wala adhkuru minal usulil masyhurati aidan minad dha'ifi illa an-nadira ma'a bayani dha'fi, dan aku tidak nyatakan, aku tidak sebut daripada kitab-kitab asasi yang masyhur, yang 5 tadi itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Kata Imam Nawawi, aku tidak nukilkan daripada kitab-kitab hadis yang asas 5 ni tadi, hadis-hadis yang dhaif, melainkan sedikit saja, kadang-kadang dengan dijelaskan kedhaifannya. Maknanya contoh, kalau hadis tu riwayat Abi Daud dan hadis tu dhaif, maka Imam Nawawi akan sebut hadis tu dhaif. Itu maksud dia. Wa inna ma adhkuru fihi as-sahiha ghaliban, hanya sahaja aku akan menyebut padanya hadis yang sahih pada kebanyakan tempat, kebiasaannya. Falihadha, maka untuk ini, arju an yakuna hadzal kitabu aslan mu'tamadan, maka oleh kerana ini aku mengharapkan supaya kitab ini menjadi suatu asas, satu dasar yang dipegang. Thumma la adhkuru fil babi minal ahadith illa ma kanat dalalatuhu zahiratan fil mas'alah, dan kemudian aku tidak nyatakan di dalam bab daripada hadis-hadis itu melainkan apa yang petunjuknya jelas daripada masalah-masalah. Baik. Wallahul karim, wallahul karima as'alut taufiq. Allah Ta'ala itu maha mulia lagi maha pemurah, aku memohon taufik daripadanya. Wal inabat wal i'anah, bertaubat dan bantuan. Wal hidayah was siyanah, petunjuk hidayah dan juga peliharaan. Wa taysira ma aqsiduhu minal khairat, dan memudahkan apa yang aku maksudkan daripada kebaikan-kebaikan. Wad dawama ala anwa'il mukarramat, dan berterusan, maknanya Allah Ta'ala sentiasa berterusan mengurniakan kepadanya kemuliaan-kemuliaan. Wal jam'a baini wa baina ahibbai fi dari karamatih, dan supaya menghimpunkan di antara aku dan juga kekasih-kekasihku di negeri kemuliaannya, di hari akhirat, di dalam syurga. Usaira wujuhil al-masarrat, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Ma sya'allahu la quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah, tasamtu billah, ista'antu billah, fawwadtu amri ila Allah, wastauda'tuhu dini wa nafsi wa walidi wa walidayya wa ikhwani wa ahbabi wa sa'ira man ahsana ilayya wa jami'al muslimin wa jami'a ma an'ama bihi alayya wa alaihim min umuril akhirati wa dunya, fa innahu subhanahu idza studi'a syai'an hafizahu wa ni'mal hafiz. Jadi setakat ni lah saja perbincangan ataupun mukadimah daripada kitab Al-Adhkar. InsyaAllah pada perjumpaan yang akan datang, kita akan bincangkan tentang sub-sub topik yang disebut oleh Al-Imam Nawawi, yang menyentuh tentang hukum hakam, adab-adab, kaifiat, cara-cara macam mana kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala kurniakan taufik kepada kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.